Resipi campak-campak edisi raya mi goreng bodoh. Jom kita buat. Okey, first sekali kita panaskan minyak dan tumis bawang putih sehingga tukar warna. Lepas tu kita masukkan cili kisar dan biarkan masak sehingga pecah minyak. And then kita boleh masukkanlah sos tiram, sos tomato, lepas tu kicap manis. And then kita kacau-kacaukan dia biar kuah mendidih sedikit. Kita bolehlah masukkan protein, ikutlah macam mi guna fish ball. Nak guna fish cake ke, nak guna ayam pun boleh. Lepas kuah dah mendidih, kita masukkan terus mi kita. Mi ni nak celur boleh, tak nak celur pun boleh. Then kita gaul-gaulkan dia, letakkan serbuk perasa sikit nak bagi rasa lebih sedap. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia, dah pun siap. Menu senang macam ni, tetamu datang last minute pun boleh buat kan? Macam ni tetamu pun suka. Korang wajib cuba.